Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Iris Khairin, wartawan BSTV. Pada hari Selasa, 8 April 2026, Mahrajan Al-Quran Nasyid dan Kod Sekolah-Sekolah KPM Peringkat Daerah Marang bagi kategori sekolah menengah diadakan di SK Marang. Program yang dimulakan pada jam 10 pagi melibatkan acara seni kod, manakala acara-acara lain bermula jam 11 pagi. Jom bersama rakan wartawan di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iris Khairin, wartawan lokasi BSTV. Assalamualaikum Tuan. Ya. Boleh saya tanya beberapa soalan? Ya, boleh. Silakan. Tahniah Tuan atas ucapan tadi. Secara ringkas, apakah perasaan Tuan melihat bakat-bakat hebat yang ditampilkan oleh murid-murid sepanjang program ini? Terima kasih. Sepanjang berlangsungnya program Mahrajan Al-Quran Nasyid dan Kod ini, cikgu melihat bakat-bakat anak-anak yang bertanding pada kali ini sungguh hebat dan mereka semua telah mengadakan latihan yang cukup dan mempunyai kemahiran yang amat luar biasa dalam kategori yang disertai masing-masing. Dan harapan cikgu, mereka ini akan membawa kata jenama daerah Marang untuk mewakili ke peringkat negeri nanti, dan dengan harapan mereka akan membawa kemenangan untuk daerah Marang nanti. Di samping bakat-bakat yang kita lihat pada pagi ini, cikgu juga mengharapkan mereka juga akan dapat menanam sikap menyertai Al-Quran dan menghayati Islam sebagai agama rasmi yang mereka anuti, dan menjadikan mereka insan yang berakhlak dan jati diri yang hebat pada satu masa nanti. Terima kasih Tuan. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iris Khairin, wartawan lokasi BSTV. Assalamualaikum Tuan. Salam. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh, silakan. Cikgu nampak penat tapi ceria hari ini. Boleh kongsikan apa cabaran terbesar dalam memastikan program ini berjalan lancar? Terima kasih. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah SWT kerana telah berjaya menganjurkan Mahrajan Al-Quran Nasyid dan Kod pada tahun ini. Jadi kalau nak sebut tentang cabaran, memang banyaklah cabaran untuk mengadakan pertandingan yang sebesar ini. Antaranya cabaran pertama untuk mencari lokasi sebagai tuan rumah. Kerana kata-kata sekolah-sekolah di daerah Marang ni banyak dewan-dewan digunakan untuk peperiksaan. Dan kita terpaksa mencari dewan SK Marang ni walaupun saiznya agak kecil, tapi insyaAllah sesuai untuk diadakan pertandingan nasyid pada tahun ini. Dan cabaran lain juga ialah untuk mengumpulkan seberapa ramai para hakim untuk mengadili pertandingan, kerana pertandingan besar ini memerlukan hakim yang ramai. Jadi sangat sukar jugalah untuk mengumpul pada satu masa seramai 50 orang hakim yang berkebolehan di daerah Marang ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iris Khairin, wartawan lokasi BSTV. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Apakah persediaan Puan untuk menjadi sebagai tuan rumah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk persediaan tahun ni pada tahun 2026 ni, maknanya di sekolah kita bermula daripada zon di peringkat zon 2. Kita dah buat persediaan awal untuk peringkat kita. Kemudian kita sambung pula kepada zon peringkat daerah bagi sekolah menengah dan sekolah rendah. Maknanya selama 2 hari lah. Dan alhamdulillah lah. Maknanya begitu lancarlah perjalanan kami untuk kami menguruskan, dan kami mengambil masa pun tak lama, dalam seminggu sahaja.
Soalan kedua, adakah pihak Puan berpuas hati dengan penganjuran ini? Okey, Alhamdulillah pada tahun ini memang sangat-sangat berpuas hatilah dengan penganjuran yang diadakan. Okey, terima kasih kepada semua sekolah dan kepada semua PPT, dan Alhamdulillah penganjuran pada tahun ini amat baiklah. Dan saya juga berterima kasih kepada semua cikgu, guru-guru besar dan juga pengetua-pengetua di daerah Marang kerana sudi menempatkan ataupun mengadakan majlis pada tahun ini di sekolah saya. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ni'alatul Nazirah dari wartawan BSTV. Tahniah Cikgu. Terima kasih. Sekolah Cikgu telah dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan. Bolehkah saya bertanya satu soalan? Boleh. Apakah rahsia di sebalik kejayaan besar ini? Okey. Terima kasih. Soalan yang cukup bagus untuk saya pada petang ini. Okey. Untuk mencapai sesuatu kemenangan, bukan sahaja kita perlu ada bakat, malah kita perlu ada disiplin yang tinggi, kerja berpasukan dan juga niat yang jelas. Apabila kita mempunyai niat yang jelas, maka secara tidak langsung setiap peserta akan sentiasa merujuk kepada guru, pembimbing apabila ada sebarang masalah, dan ini merupakan sesuatu yang sangat pentinglah sebagai seorang peserta dalam apa sahaja acara, khususnya dalam acara Maharajan Al-Quran, nasyid dan juga qad seperti ini. Okey, begitu juga dengan kerja berpasukan ataupun disiplin. Sebagai contoh, datang latihan tepat pada waktu masanya. Satu pasukan seperti pasukan nasyid memerlukan komitmen yang tinggi secara berpasukan. Okey. Bukan saja itu, malah niat juga perlu jelas. Niat seseorang peserta itu mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang lain-lain itu insya-Allah akan mendatang. Okey. Terima kasih Cikgu. Okey, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ni'alatul Nazirah dari wartawan BSTV. Bolehkah saya bertanya satu soalan? Boleh. Berapa lamakah masa yang anda ambil untuk berlatih sebelum menyertai majlis ini? Okey, terima kasih kepada soalan Adil tadi. Okay, biasanya kumpulan kami ambil masa dalam beberapa bulan lah. Biasanya lepas habis tandingan ni, kami akan fokus untuk tahun depan. Okay. Terima kasih. Sama. Sekian sahaja laporan dari Buletin BSTV. Saya Nur Airis Kaidin binti Muhammad Halim melaporkan untuk BSTV. BSTV, wadah informasi anda.